Hai semua, alright, hari ini ialah 29 Januari pukul 9.30 PM. Alright, sekarang ni aku nak check in pergi untuk flight Batik Air pergi ke Dubai. Akan bertolak pada 11 malam ni insya-Allah. Jadi jom ikut aku. Belakang aku tu row huruf E ialah untuk check in Batik Air, luggage check in untuk Batik Air lah. So jom ikut aku dan kita tengok flight ni best ke tak best. Alright gang, jadi itu dia pergi ke Dubai Batik Air tu pada pukul 11.05 malam. Alright, so jom kita check in. Okay guys, jadi ini Batik Air punya check in counter. Ni row huruf E, tak ramai orang so yeah. Okay, jadi ini dia gate C21 ke Dubai. Sekarang gate dah dibuka dan aku nak masuk lah.
Alright guys, sekarang flight dah habis. Baggage aku semua dah ambil. Aku sekarang dah mendarat di lapangan terbang Dubai DXB, Dubai International Airport. Okay, sekarang ni pukul 7.17 waktu Malaysia. Kalau dekat Dubai ni 3.17 pagi lah, 3.17 AM. Okay, jadi tadi flight alhamdulillah berjalan lancar, tak ada sebarang tangguh-tangguh ke apa. Dan secara keseluruhan aku rasa berpuas hatilah dengan flight aku tadi. Turbulence pun tak ada, dan tadi aku pun makan masa tidur saja. Of course daripada segi in-flight entertainment memang tak ada, sebab yalah Batik Air bukan tak ada sikit je. Tapi Batik Air kan macam boleh kira lokal juga, jadi itu benda yang boleh dijangka lah. Okay, jadi untuk flight RM2,000 daripada KL ke Dubai boleh kira agak murah. Jadi aku berpuas hati lah dengan flight kali ni. Aku sangat recommend kalau korang nak cuba Batik Air pergi ke mana-mana. Okay, jadi terima kasih kerana menonton. Okay, bye-bye.